Haji, Ya, ya. sim kita bulan tu lah. Okay. Aku ingat nak buat kontes tekan dan menang. Macam mana tu? Kalau tekan, dapat duit. Boleh ke? Sebab sel kita dah sikit. Lepas tu kita keluar duit. Tadi aku dengar pasal duit. Confirm nak pakai duit aku tu. Kalau bulan ni je kot, kita takkan tak boleh. Yelah, nanti aku tercakap dengan bos. Diorang ni kalau tak ada aku memang tak boleh nak fikir benda-benda macam ni. Nak kena harap aku juga. Dan idea dia. Lepas tu nak suruh aku pula yang beritahu bos. Idea dia tu bukannya okey sangat pun. Kan kalau tak agree kan dia merajuk. Hati dia dah tisu. Bos, inilah idea saya. Macam mana? Okey tak? Cuba explain dulu. So kita akan main 10 saat, tekan dan pause, kena 10 saat akan dapat full price yang terkumpul dalam tu. Setiap kali miss kita akan bagi tambah RM10 bos. Macam. Okey. Habis setiap kali tambah tu siapa nak letak? Bos lah. Bos lagi? Aku dah agak dah, mesti duit aku punya. Yang si botak tu memang pandai habiskan duit aku. Tapi dia memang sayang customer. That's why dia buat kontes ni.